Hari ni kita pergi ke Hotel Ideas. Okay. Hari ni kita review Hotel Ideas. Tengok macam mana Hotel Ideas. View hotelnya. Depan dia cantik. Hotel Ideas ya. Hotel Ideas Chowkit. Chowkit ke apa ni nama tempat ni? Bolehlah alamat salam masuk. Ideas Kuala Lumpur. See. Okay, hari ni kita review hotel bernama ni Ideas. Okay, ni hotel Ideas punya ini. Bilik saya 115. Haraplah view dia cantik. Harap view dia cantik. Kalau tingkat 11 je, orang lain semua tingkat 16. Kalau dapat tingkat tinggi mungkin cantik lagi view dia kot. Cerah kat sini. Okeylah. 115. Dapat pilih aku 115. 115 ni bilik dia. Kita try. Okey, cantik. Assalamualaikum. Oh, beratnya. Wow. Okey, bilik dia. Aku dapat katil 2 single ini. Sebab dia dah kata bilik yang satu bilik katil tu penuh. So katil 2 single. Okey lah. Luas gila katil dia. Satu pun baiklah. Okey, kita review hotel bilik ni. Macam mana? Okey. Kita tengok. Salah tutup. Lawa. Okey. Dia tak ada bathtub. Betul lah. Okey lah tu tak ada bathtub. Pergi membezakan dia kot. Tak ada bathtub kot. Toilet dia okey. Semua. Lepas tu view dia. Alah, tak nampak sogo. Wah, okey lah view dia. Nampak LRT. Okey lah. Okey. Not bad. Jap. LRT apa sini ni? Oh, dengan LRT. Kalau aku tahu aku naik LRT. Cantik view. Oi, lawa gila view dia. Fuyo. Terbaik lah view dia. Nasib baik tak nampak soko. Nampak view lain. Cantik view dia. Sekolah. Nampak. Alah. Ada latih situ berjenuh aku je jalan kaki. Patut ada monorail LRT pergi sana. Oh, okey. Oh, cantik-cantik view dia. Menarik view. Okey, ini Hotel Ideas Kalau orang tingkat 16 mesti lagi best. Dapat bilik yang cantik. View cantik. Bilik dia okey, menarik. Okey, semua everything. Okey, terbaik. Katil pun okey. Design dia pun okey. Cantik lah. Boleh lah duduk Hotel Ideas. Tak bau rokok kali ni. Okey. Bye.